sungai yang akan membasahi kasut mereka. Ini bukan sungai. Ini bukan. Angga sepatutnya orang yang body shaming, yang bagi Zira insecure. Itu sepatutnya Angga. Beginilah keadaan pagi di Merapoh sewaktu kami keluar daripada Gua Persit. Daripada ladang sawit ke ladang getah dan juga jalan gravel. Kami mula berlari untuk mencari kelibat pelari 55 km. Tetapi yang kami jumpa kebanyakannya adalah pelari 100 km. Dan pastinya keadaan mereka ketika ini adalah lebih baik berbanding pada malam sebelumnya. Berikutan makanan di checkpoint sudah mulai cukup untuk menampung keperluan pelari. Beberapa detik kemudian kami dikejutkan dengan kemunculan Faz yang kini sedang mendahului untuk kategori 100 miles dengan kelebihan 2 jam di hadapan pesaing terdekat beliau. Faz kelihatan santai di posisi mengadakan klinik larian bersama kami dan beberapa orang pelari 100 km. Walaupun kelihatan santai, beliau sebenarnya sudah menghabiskan jarak sejauh 110 km dan hanya tinggal lebih kurang 54 km untuk ke garisan penamat di Kampung Merapoh. Korang jelas sampai finish ini. Pas ada kesa lah. Aduh. Okey, baik. Selesai larian bersama dengan Faz, kini kami memasuki seksyen sungai iaitu Sungai Relau. Walaupun sungainya pendek, tetapi pada keadaan bottleneck di sini akan menyebabkan ramai peserta yang terpaksa beratur menunggu giliran satu persatu untuk berjalan meredah melepasi sungai ini. Tetapi itu tidaklah menjadi cerita untuk pelari 100 km ini yang kelihatannya tidak berebut untuk meredah sungai ini dan sempat mengambil gambar dan berposing dengan gaya tersendiri. Selain Gua Persit, Sungai Relau juga menjadi tempat untuk para jurugambar dari Shutterspot merakam gambar para pelari. Di sinilah pelari Ime pada edisi yang lepas, pelari dengan berkaca mata menjadi pilihan penganjur untuk dipaparkan pada banner edisi tahun ini. Kelihatan di situ keadaan air Sungai Relau yang keruh disebabkan hujan yang turun pada hari Jumaat. Walaupun hujan, keadaannya tidak cukup untuk meningkatkan paras air sungai ini.